Sekarang kan musim bola sepak. Ramailah abang-abang yang berjaga pagi-pagi nak tengok game best-best. Bila tengok bola ni, mulut tu rasa macam nak mengunyah je. Apa kata kalau request dekat wife masing-masing buat potato bites untuk snacking. Best lagi kalau dalam dia ada cheese mozzarella macam ni. Habis tengok bola sambil mengunyah. Jom kita cuba dalam siri 2 minit 1 resipi bersama Cik Sayang. Mula-mula kita rebuskan dalam 3 ke 4 biji kentang yang telah dipotong. Rebus sampai lembut. Lepas tu pindahkan dekat dalam mangkuk. Korang penyek-penyekkan dia sikit. Kalau ada kat rumah, korang boleh masukkan Italian herbs dan serbuk lada putih. Dan juga dalam 2 ke 3 sudu tepung jagung. Untuk resipi ni, saya suka masukkan Perfect Italiano Parmesan cheese ni. Kalau masukkan Parmesan cheese ni, dia punya potato bites tu akan rasa masing-masing berlemak macam tu. Jadi tak perlu garam dah. Kalau masukkan dalam 2 ke 3 sudu Parmesan cheese, lepas tu korang kepal-kepalkan kita punya kentang ni. Sampailah boleh buat bentuk lebih kurang macam ni. Nak senang, kita potong-potongkan guna pisau. Lepas tu nak bagi cantik sikit, kalau boleh buat bentuk, guna garpu macam ni. Lepas tu untuk yang ada filling pula, kita letak Perfect Italiano mozzarella cheese ni. Alang-alang beri banyak-banyak. Nanti next game boleh request wife untuk buat pizza pula. Kentang tadi korang penyek-penyekkan lebih kurang macam ni. Lepas tu letakkan cheese kat tengah-tengah dia. Dan macam biasa, tutupkan kiri kanan dia dan buat bentuk bulat. Lebih kurang macam ni. Panaskan minyak. Lepas tu kita masukkan kita punya potato bite. Api jangan kuat tau. Bagi sederhana je. Kita nak biarkan dia sampai dia terapung, sampai dia golden brown macam ni. Lepas tu kita boleh angkat dan hidangkan dekat atas pinggan. Senang sangat resipi ni. Tak guna banyak bahan pun. Kalau yang ada filling cheese mozzarella macam ni, lagi bertambah sedap. Apa lagi abang-abang? Share video ni kat wife korang. Request dia orang buatkan. Selamat mencuba. Jom follow kami untuk lebih banyak resipi menarik.